Dalam kita berbulan, kita bingan. Mana itu dua tasmas, itu ada dua tasmas. Kita tadi dua kena cara, dua kena ciptakan. Nah, waktu dibatik dengan bulan. Kata tahu tujuh, boleh patajilan, itu ada. Semua itu ada sendiri. Waktu cuaca mas Senayu tua bauan na Senayu marwa tua semas kina sama-sama naga Senayu semamparas tua semas Senayu marwa tua semas satu samparas dari madu Patskri tu ada banga tua pina sardinan dari lu tanwite demikian像耶和华唱新歌全地都要向耶和华歌唱要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩。来，就干有什么？把这里多打巴罗，还是干可以。
Jadi kota Semas, Imajai tua Usadai, 50 sempat agak Senayan. Sampai orang Santi,在房身是254所，而且在上面整个。Disunanya kama Semas ay kalibabaw. Maluwamen, jemuramen, tanusun. Jemuramen tanusun. Hanya tinggal salibatan na adaw so kinijangan naman mapulat. Komandi itua santuya katua sulibat adaw masa su kilibat katua su demaga punya sika makayanan ana sulibat palimani ada tempat semas kenagaban ay cuanya pindah salibatan adaw umat paru waktu hijau su pasari wamen tanusun ini kami nak tunggu-tunggu. Mana sika ke awaman tanusun ada tempat semas ulah solusi dipatkan ada parutan katu ada rundakan sa pakatuanya induri macam kinundan kimatu tasukai tasuturu ulah na sika hanya baru punya sika melunok hanya nasi katuanya saluan hanya malalai tujuh adau mana supintana adau ori mantecamen semati ayo tanusun na jember semukuk tanusun ori masih tuanya rihai kituru uta tasukai ulah su cirak hanya baru tu sika nama usau tua sukai sana waktu hanya binarungan ori masih tua uta hanya induri hanya kina saringan ori nya sifat tabarak pasal tanusun ulah su kini Senayan hanya kina usaha. Ecua uri skau tanusun sensegan amarga sukses kaulan takwa uri pakajuan tasu kai nasu saskaulan ulah su pina gaugawan tasu cauan takwa su picu ulah na maksnai hanya kina terbetulan hanya lihaya tu masih patagi lah pate macubu ya sepagau apa satan dusun ulah ijua tak perawacan na babak anak kijang tuanya kita terbetulan yang hiduri kita kata semua dan hanya kaki ini nanti Yesus Kristus. Amin. Amin. So, sedang yang baca pas malam tua ta saluan mana itu pasan simulu pada dekat tua ta semas. Oke, silakan di atau dulu sini kecil.
Tapos pada sekat nuat semas kita. Isun mayasa semas tua kita tiagen tua menenang. Rusak. Isun aisua menenang mayasa masusema asmas samenya sasu supia akat semas. Terus. Amin nuat semas mayasa Sepat. Lima. Kemudian. Pintu. Lalu. Siapa? Apollo. Kasihkan mas. Amin. Itu semua butuh kain mas semua coba.来光读生的话，我们今年谈到台前来做光读，来做我们是国安该的是嘛，我们在做国内都tapi guna nak kalian bisa kita kalian bisa kalian。大家平安。第39阿门多斯纳斯阿伊圣圣安萨勒巴布瓦鲁萨姆玛雅德纳德勒安阿佐阿姆提纳维拉阿哈巴伊苏玛丽阿巴塞罗里瓦斯纳斯。Ibu Asmas Maya Dusu ka Sibiyatan Adau Nabi Asu Diau ka Sibasin Yoli Adau Dusu Dinasari Ayah Ladau Dusu Magan asitawa la velaka doa jiwa doa senas tusu magan asipasi elinoli atau asukan na semas。Amen。大家平安。平安。我们与神同工的也劝你们，不可白受他的恩典，因为他说。在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我帮助了你。看啊，现在正是悦纳的时候；看啊，现在正是拯救的日子。这是上帝的话。就我的怎么了？他马上就先是把时间交给我们的青年会。
们谢谢我们的青年所献唱的诗歌，来主啊，你刚就是把它来勇气，把一下时间交给我们的牧师，要来领受神的话语。星期六朋友的什么播到大家平安。13期真的过，我们今天是圣餐。我们都很熟悉的是，在每一次领完饼或领完杯的时候，牧师都会邀请大家，这是耶稣的身体，我们一起来领受；这是耶稣的宝血，我们一起领受。可是这样子的举动，领受的举动，只是领受我们手中的杯跟饼。难道它没有更深的意涵跟教导？尤其我们今天是我们2026年的第一次的圣餐，也应该说是我们2026年开始要展开我们的教会的福音事工，甚至是未来5年的一个起跑点。应该有一些提醒，也应该有一些勉励。而且大家各位。一定我的某个电台所放大家보도 사다 다우라기 많은 와중국 시간시기든 아민에서 다 정확하고 빵 가다 보도 많은 칸노 다 대따라자나 다 기능 너만 아뚜루나 참았어 사바로 pada kitin 데서 또 소사비 또 말하다 승승하니 와제 기억이 또 Kaya to nasi no sausaw, to batingan na sausaw. Namaya alo pa sa mungkin sa lima sabi na, pati araw pulo sabi na sa linya sa kuba biwaza. Anma alo pa pawalo na samas, anma alo si pawpucho na samas. Ure din na buwa akin na. 从经文里面的背景，我们可以知道这一章的前半段是保罗在对哥林多教会的弟兄姐妹们的一个劝勉，也要告诉他们应尽的责任是什么。尤其他呼吁在哥林多教会的弟兄姐妹们，不要因为错误的选择，无论是生活的方式，无论是信仰的方式，都浪费了从上帝那里来的恩典跟恩赐。更直白的讲是说，不要去拒绝上帝呼召我们在得救道路当中得到的恩赐，也不要否认基督十架的福音，更不要推诿上帝要我们去传福音的时候。而这的修不是修个生命。伊个米尼波罗新鲜无比做到那个新鲜的可以多。Apa semalam tuan ma mana sikini nyaman. Ayah tuan nama mua yo je kerito. Beliau mata mana dia semasa iwan jo. Samaya sa peneliti pasal salio di Jakarta. Sanu sampai terengi aja dulu ginagawa na pasal ling semasa. Ayah saya ya. Maya mana yang dalam sikini, ani siapa pasal dengan orang baik muna, dintu sakit awan tuan nasi nomor kacau-kacau, inaya nak kaya ni pun. Paya nomor dah itu luar, 那没有学什么？我们今天想的是什么？我们该说一起领受，一起领受什么？我们当领这杯跟饼的时候，同样我们在领受，一起领受闪来自上帝的恩典。有人说牧师要怎么领受？如果一个人没有渴慕的心，你想要去得到的时候，你即使人在这里，心不在这里，你人在这里，你的灵魂在外面，即使是非常有感动力的圣诗，即使会触摸我们心灵的上帝的话语，可能对我们来讲一点帮助都没有，一点领受都没有。所以为什么同样来到教会当中，有的人收获满满的回去，但是有的人空空的来，也空空的回去。
或是满满的烦恼也满满的烦恼回去，是因为他们没有渴慕的心。那上帝让我们领受这样的恩典的目的是什么？当然，我们也聚焦在我们个人的需要，追求我们个人的欲望能够被满足。但是上帝说：“我呼召你们，或者是我给你的恩赐，不是只有这样而已。”是为要将这个上帝在我们生命当中所展现的恩典也好，神迹奇事也好，在我们这里面所领受的上帝的祝福也好，让别人去感受。第三个领受的内容是什么？在领受过程当中，我们有上帝的安慰，有上帝的帮助，有上帝的祷告，有上帝的扶持，也有上帝的才能跟上帝给我们所经历的神迹奇事。这些都是上帝给我们的。无论在我们的属世的职位上面、工作上面、学问上面、地位、技术，到在教会里面的，你愿意成为上帝的仆人，这一切都是上帝给你的。所以上帝为我们预备了，上帝呼召我们是要我们成为教会，或成为上帝福音能够被传扬的非常重要的一仗跟力量。当我们说牧师说我们一起领受的时候，你领受了，而上了的给你们。阿里的高高位位的你我牧师的人在不过的少数万耶稣基督，以中国的意味多，阿里的高高位啊，什么有什么，啊，多了什么，我以中的给我的，以中的，马都说以中阿里干的瓦隆给你们什么，如果我他们那么给的不毛个，多少什么有什么，多少多了什么。Ayah kiwada. Jangan kiwada tidak kimadu. Nak masuk itu dalam nama usaha dapat tinggal. Nama usaha itu mana macam kari muda zaru. Tu masuk usaha wanita. Nuni kalau mesti usaha wanita sebaru amal baca kiukai. Ibadah sudah nak milat. Asu baru isasau. Asu baru tinggal isasau. Asu kita menemani isasau. Kemudian rumah kita sudah gemau tua. Turun cemas. Kemudian juga ada senaya ngomong orang sekumanda tu baru, akhirnya cuma sesumtung tu baru, kalau baru nak cau-cau. Rasa geruman ni macam itu, kita terus-terusan ni macam kiukai, ni kan juga indah sebilang kawan. Jauh cau-cau na mau usaha mantu sana masuk usaha na baik, ni macam kiukai. Jadi itu nak macam itu satu rumah tapi cepat. Jangan kamu nak takkan awak tak kena cuma, kamu tidak ke mana matuma. Sekali, tahu lagi, kalau kami no ye, itu nama bulat, bulat itu nak mau kau nama tahu. Perasaan mana si papa benar cuma sama muana picul, anma mukti. Wui, yang sekedar cuma semua tak usah dikacauan, artis tu nak tiada. Ibarat kita nak muda tu usahawan dan susah tinggal itu susah tinggal itu kita cawan-cawan. Dan kau itu lah takut dalam muda mana warung nak cemas. Asal kita kawan nak kini warung nak cemas. Ikut menang hari-hari. Asal kita kawan nak isnai dan usul, pakai manguan dan usul. Ikut menang hari-hari. Ada sunasi ada benawan nama sana surapan. Orang kini wakan. Nak kilingaw hari-hari. Azwa mula syawi wa ita sisiw. Azwa simpaway na cemas. Izwa ita hindi na kimadu asamasa o piso. Timya. Pabigatsan. Izwa simpaway na cemas dan sunta su cawan dan su piso su ilada di kacawan. Bayan tu manima ali atas sengsengan di kacawan. Ijo kisacho, ijo umui, ijo uji, ijo sinsi, ijo kita nama nak nungguli.
bigay kuma. Asa mo ito malimbangan niya si Patila sa mga sultatis ka mamumuhay ka cawan. Dapat pinamayin din naman sa cawan at sa mata sa kisikaw dito. Iwan ito sa kiukay, iwan ito kaya sa bukadan. Asa naman ito sa picture at cawan na danguan, ito at sa tunong ha. Sinipan niyo rin at sa mas. Tumakay din na sa scout naman. Diba? Ari gawin natin, nagamugaw sunini. Tosa ng mata so, awarong mas mas. Ano ba sa dosa? Yun. May shiwe. 怎么样做一个分享跟付出的生命？我们一起领受的时候，是一起领受这样的使命，分享与付出的使命。施比受更有福，我们都知道。我们甚至有时候报点个在我们的家里面，希望我们成为有福的家。但是很多时候我们是放在脑袋里面，当做道德的标准，不是实践的真正的方法。上帝给我们贡献的能力。每个人都不一样，但是你总有能力可以去做付出跟分享，把上帝在你身上的祝福分享出去。我一直会去思考我们台湾族的文化分享。哪怕从小时候，我们到邻居家里面吃东西。我们都会预备，如果我们有多余的，我们回来还会分给我们的隔壁的，无论是地瓜，无论是南瓜，在山上长的，我们总不会自己放在家里面自己享用。但是实际上把那些愿意付出、愿意分享的生命，让邻居、让我们的亲友能够分享到。反而现在我们台湾族或者是我们现在的文化，我们越来越自私，越来越失去那过去那种愿意分享的生命。当然，分享不一定是就物质而已，也包括上帝给我们的所有的智慧能力，包括安慰、帮助，甚至付出我们的时间，付出我们的精力，付出我们的才干。让别人因而能够得到帮助、得到安慰，也能够得到实质的收获。而这么satu satu diturun, ada gawgawan, ada sa gawgawan ya. Gawgawan itu lah sengaja di bawah sengaja na cuma tu mereka pasangau, mereka bagawgaw, itu dah cakuan itu bisu, asyik manguan dah cakap. Kasih cuayan di negara Malaysia. 如果来跟着走走，你干嘛来去去那拉我走走，但那么那么没有，我们是个个人那个那把孙子叫我嘛，努力个比那做东西我，我拉西，拉西anu man teo, nuka sa semer, ini ka pitu mo tumoy na kimalu, tiang mo na kisakakola baga maru. Bagaimana mulut aja apa benda ngaco, apa benda ngaco lah. Hingga nak menang, dia menang kegejar macam makin dikuri ada nak kanan no. Awan manganya kanan ya, mana kau ini kan nama tu, pasama. Ini kan main ni dia. Dapat tu cuma dia nak kesaksian tu, cuma dia nak main. Masuk pohon tidak payah. Isang atin tu tak nama-nama. Kembang-kembang aking gamay, ikatin na sumula ka kalim. At asaro na maya tumulto na matazo. Pasangawa na bisun na sumasa si babay kalusot. Ulan makay kipangan na ari-ari po sumanguwa na si babay na sumasa kalusot. At asarasara na sumasa na demalo na sa amang-amang. At sa kinira na sumasa na babay ka demalo dito na sikri at saw-saw. Asara niso na kipagaw-gaw to sa sikat. Hingga kisang sunto masipun na sujika.
Nika kisiran sudah masih pun nasu sauzayan. Nika sudah maini kasu capua jiwa wena cemas. Azam mana gau-gau, aida gau-gau baik. Ayah ita sisiu, namanya ita kaita sisiu. Dah sudah masa rading noa kisnai na semasa mama na zoa. Kemudian kita tindu. Nilihat na masa rading noa manguan suliwatan masasa. Giwai sa kita na chow-chow. Chow-chow ay tayo ma. Ini kami ari-ari di, o siya ay tuma. Nuni kami kaya, gumawa ka manguan, wakiliwag, kakisnay. Dosa sana semasa su chicken, asu anak, asu uwu, asu gede. Kemudian kita dindu itu mah. Siapa yang sasar? 当我们说要成为一个祝福的管道的时候，我们常常把目光放在我们家庭的外面。通常我们忘记了在家庭当中那个亲密的关系里面，我们常常不是祝福的管道，反而是怨恨的管道，反而是让别人失望的管道，而不是安慰的管道，而不是愿意跟他一起挺他。 而是扯后腿，或者是不关心他，不是吗？上帝要我们一起领受的时候，把这个职分、这个使命也领受起来，放在我们的家里面。对于这样子的教导，我们有什么样子的鼓励？圣经说，正是这个时候，正是悦纳的时候，这个社会在进步，步伐越来越快。 AI 已经开始动摇人的心，我们的工作压力、我们的社会的压力、我们心理的压力，都使我们很多人心身灵都匮乏无力的时候，正是上帝说是我们要一起来开福音的门，让这些人从上帝那里得到拯救的时候。所以上帝今天透过这样经文在写里告诉我们说，要努力。 免得这个时代过去了，就失去了这个机会。我不知道大家有没有种过木瓜？我早上我分享这个，有种木瓜请举手。好，开花的时候，我们要做什么？授粉嘛哦，授粉的时候是蜜蜂授粉吗？人授粉。 我们种过木瓜，我知道我们要去采那个雄的花蕊，然后那个雌的花我们要去给它授粉，那个木瓜才会长得漂亮。如果没有去授粉，就那个雌的花谢掉了，那个木瓜就没用。一样的，现在这个时代正是我们要努力去传福音的时代。如果我们不去做，末世到的时候就没有机会了。从另一个角度来讲，这些人正需要被安慰、被帮助的时候，如果我们不去做，这个人的生命，这个人的灵魂可能就这样子没办法得救。要怎么做？罗马书里面告诉我们说，如果我们的信仰不能够活在我们的生活当中，实践在我们的现实生活当中，那是没有意义的信仰。你说神是爱，但是在你的生命当中看不到神是爱。你说上帝是一个可以依靠的上帝，但是你从来不会去依靠他。你说上帝是施行拯救的，但是你也不愿意去让上帝拯救你。你的生命没有改变，你如何能够让人认识上帝的爱？所以上帝在呼召我。当我们说我们一起来领受的时候，上帝要我们努力的学习定义、分享恩典。有人说分享会减少，这是一般人的算法。在基督里面的算法，你愿意付出的越多，流出去的越多，流进来的更多。
那个恩典是永远不会干涸的。这是一个很奇妙的信仰经验，也是我们每个基督徒应该去享受的上帝。那么神对我的一段话，大家该在去修。把年龄做几道多，外国木呢，领导哎呀多。Jadi benar-benar cuma satu paling tu rumah kaya paseling atau cau ya. Kemudian untuk cuci jika itu su. Nah satu rumah baru makin normal. Ini setan mereka cau-cau tua seng-sengan tua zeria ni kacauan tua mereka si kabalut. Tua dekat musuh diwatan. Timur ke seng-sengan mereka usaha. Mereka pakai dalam tua paling tu si paselingan tisu terjaga. Asa jika semua libat, nama itu pada paling kah kalau makan paseling atau cau. Walaupun kita kisamuna, kita rumah siapa asu saruan macam tato semasi. Nuni kamu pacunan nanguan, tu asu kita saruan tu semasi wajah itu asu seikacu. Itu kita nama skirt, kita nama rela, kita nama betul-betul. Atas sembukan,你看叔叔那是啥乱？你干嘛开呀生布？你干嘛给他komando？多草草多沙丁啊，等来马萨路在说什么是的耶稣基督？这个都没到的话，但是说什么的？我如果我在这个爸爸村都一直啊什么，一直啊皮皮吧，一直啊把生灵。Itu ada pasal sacap itu, isai ini nuanga. Siapa yang baca itu mah? Nusuan sudah sekali nak cemas. Matu masih pusi ni tentu ada apa? Tama punya, betul ni sikat terwakil senai nak cemas. Baca itu ada kena dia orang cemas. Selalu tambahan. 教会是基督的身体。我们今天这里。是基督的身体，他给我们不同的恩赐，不是要我们彼此的对抗分裂，而是要彼此的扶持，然后使上帝的身体能够得到荣耀。有人会说牧师啊，我是哪一位？还记得那个5000、2000、1000的？5000跟2000的愿意努力去执行老板所说的话，所以他们善用资源，所以他们获利丰富。另外一个不敢尝试，闲置，不敢经营，不敢付出，所以什么都没有得到。重点不在得到什么，而是那5000、2000跟1000和平。我们教会当中，也许有人是领受上帝的使命是5000。有人是3000的，有人是4000的，有人是3500的，有人是1500的，都不一样。用很直白来讲的话，牧师的职分比较，应该说使命比较重，不代表我就比你们厉害，或者比你们好，不是，而是上帝按照着我应该要负责的部分让我扛的。我或许是2000，我或许是3000，我或许是5000。但不管你是5000、1000，如果你愿意把上帝的福音的事工跟责任扛起来，上帝就会赐给你那个5000的，适合你5000的，适合你4000的，适合你3000的恩惠慈爱，让你去完成那个工，哪怕是为一个人祷告。有人说：“牧师，我为一个人祷告可以吗？”当然可以啊。而且那是受祝福的服事。我说牧师，我什么都不会呢，我只会打扫，甚至我只会画作画。感谢主，上帝将会给你的，你全心全意的去做，上帝也祝福在你所做的事工当中。所以我们今年已经到5年的上帝国的商业当中。上帝必会赐给我们一个不同的恩赐，让我们按照我们的能力，我们愿意让上帝使用。某些人恩赐的人比较多，可是他的使命比较大。
责任也比较重，压力也比较大。但是我们可能使命恩赐比较少，但是我们仍然可以完成上帝的旨意。今天我们要领杯跟饼，我们当然说一起领用的时候，我们想求上帝帮助我们，我们是否也领受了上帝的呼召、的邀请？在整个我们要成为上帝国的过程当中，我们愿不愿意成为上帝的儿女？kita terutama kita cocok Yesus Kristus. Nuliga nama mo baru amat terutama picture amat teman di agak kurang-kurang agak kiri-kiri ada picture ada ikala picture ada bas ikal macho ni cocok Yesus Kristus. Lepas ni kita sisiu, itu ada di mana tahu kita nak fokus senang dari makuju na paiso sa kuju kata tak kuju. Kata na kisah mula ina patadariyaw to sa mana sinay ko to sa bukan dia malu. Ada ikat na kipusan sengana na marwat kan ginagawa. Aza usia ko to sa ika mo pito ano magawa niya malu ama kisah mula naman naman sa di makuju sa kuju ta kuju. Matamani ma dia picture na sa Matamani yang mata sin baca mereka di sudah lagi mereka sinjia rumah kita masuk ke warung ni malu. Ibadah itu suku ibadah kiu kai masih itu sudah sembuh itu sudah gimana? Aisyah tak silsilah ni ibadah kiu kai orang dapat gila. Ijual cakap itu sahaja. Ada pilihan ada semua tua. Cakuan dia malu, pisau dia malu, makai di pusat dalam sesuatu. Itu ada, semua itu ada sesuatu. Lalu asal di rumah sesuatu, mau kita rumah semua penuh nak. Pada kita mendengar, mesti dia ambil aku makai inuri rumah dia, mani dah cuma makai sudah inuri rumah. Kismai dah cuma satu inuri rumah si baru sudah diskau. Baik cuma sambil aku makai semua. Macam tu cuma mereka semua ibadah kiuga sahaja dulu dia sun. Kalau bayi sun dah sama-sama tak. Siapa bila bayi kita macam mana cawan lebih sun tu bagai dia discount. Apa itu senang nak berjikai. Nunggu masa kesatian malu nunggu semua damai semua sia-sia moto. Nekan susu yang kena diamkan. Dapat Malu-malu cuma nu kiki magau-gau-gau. Isunay mo ta cakon na picture macam mo na kumsam, macam mo na iway sa didan, macam mo na sitay. Saka, tuso mo, orang magau din tayo dito pangata budwa. Ay kagau-gaway ito ay kinaibo tayo dito. Ipatilang mo to gumagaw to demagaw sa matansundan natin. Kano? Ito mo doakan. Hari, tapi saya untuk kiukai wajah masih noye ya cemas. Ui wajah kena yasul. Ini, kalau soalnya kita malah sudah pangkat bodoh. Hari dah kau kawai tadi, kursi. Udah itu ada warung kita nuat terberat cemas saya nak bawa pisau. Hari kaya itu ini kursi kau. Mari suruhnya ke mas-mas. Ay dalam sundan mentuan yang palutan tuan yang pasariwan. Namanya Abu Subisul sun demau dalam sundan menawar kasole ko je masiri. Supaya kita teman-teman dia nebarai. Asa uan tapi suruh kiskau dan sun. Biwa dia nak kita turun di kiukai, biwa dia nak kita semgelar. Biwa dia nak kita cap-capilan tua cau-cawang. Kamu cemas. Udah gini kamu nak kita mentaki malu tu, nekanu ya barai. Namanya tu za nak mau tak takujulah maruat. Hingga kita bersensenganan.